One Piece, apa jahat dalam cerita One Piece? World government, betul, sebab world government ni suka buat benda-benda yang banggang-banggang dan menyusahkan orang lain, sehingga kan dia rasakan bahawa diri dia lebih superior lagi daripada orang lain. Orang lain ni hanyalah binatang yang boleh dibunuh dan dijarah suka hati bapak dia, especially kalau dia nak kawasan tu, dia akan dapat kawasan tu macam yang berlaku dekat Dressrosa bersama-sama dengan kaum family. Okay, disebabkan ego dia, disebabkan dia punya nafsu dia rasa bahawa orang lain bawah daripada dia, dia merupakan orang yang paling power dan dia nak orang lain ikut cara dia, maka dia dominate everyone yang kat situ. Dia bunuh orang yang cuba nak tentang dia. Laku dekat negara P. Aku tak faham lagi lah kenapa masih lagi ada orang fikir bahawa si Isewil ni merupakan pihak yang berada di jalan yang benar. Aku minta korang buka mata korang besar-besar. Hero dilabelkan sebagai orang yang membantu orang lain, yang memberikan bantuan-bantuan manusiawi kepada orang lain. Bila negara lain ada perang, mereka salurkan bantuan. Bila negara lain berada dalam kesusahan, mereka beri resource mereka. Ini semua adalah satu format untuk kita katakan bahawa orang ini adalah hero. Sebab hero, orang yang baik inilah orang-orang yang melakukan kebaikan, bukan orang-orang yang melakukan kehancuran. Okay? So sekiranya masih ada lagi kalangan-kalangan aku ni, viewer aku lagi masih lagi support negara Isewil ni, aku minta korang keluarlah daripada tangan aku, korang unfriend lah aku, keluarlah jauh-jauh daripada hidup aku. Sebab apa? Nampak sangat korang memang tak ada nilai manusiawi yang tinggi dan orang-orang macam korang ni patut dipinggirkan dan patut hidup jauh daripada masyarakat lain. Sebab apa? Sebab orang macam korang ni hanya akan menyusahkan kita yang ingin hidup bermasyarakat dan ingin hidup aman, sejahtera dalam negara kita sendiri. Okay? Bye-bye.